Hai guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, di sini ada sebuah smartphone Samsung Note 10 Lite. Okey, jadi masalah dia, okey, kita tengok sini, kita on, nampak dia ada vibrate maksudnya dia boleh on. Cuma paparan tak ada, tapi masa saya on tadi dia ada vibration, bermaksud LCD ni dah rosak. Okey, jadi saya akan cuba buka dan kita test dengan LCD lain ataupun LCD yang baru. Kita tengok adakah memang betul paparan yang rosak. First, kita kena buka back cover belakang ni So cara dia, korang kena panaskan bahagian tepi ni. Kemudian kita umpil lah pakai benda plastik yang nipis. Umpil perlahan-lahan, jangan masuk dalam sangat, bahagian tepi saja. Takut kadang-kadang ada kabel ke, ada pin-pin yang berada di tepi ni, kalau kena takut dia patah kan, jadi problem. So jom kita panaskan dahulu. Ni dia blower. Kau boleh guna juga hair dryer tapi kena pandai-pandai lah rasa bahagian tepi ni, jangan terlalu panas sangat, nanti kan rosak Umpil guna ni plastik ni. Okey, first biasanya memang susah. So korang kena dapatkan macam benda yang keras untuk umpil dulu. Kita dapat apa ni? Kita boleh ni lah. Dapat umpil sedikit barulah kita gunakan benda ni. Jadi kalau susah kita gunakan pisau. Just umpil saja dengan tepi ni. Okey, nampak? Dah boleh guna ni nampak dia punya kulit tu dah rosak, melekat kat gam, nampak? Seterusnya kita tanggal lah pen ni, kemudian SIM card tray sini. Seterusnya kita buka skru-skru ni Sekarang kita buka cover ni. Dia ni bateri punya konektor, kita tanggal dahulu. Ni sambungan daripada board utama ke board bawah. Kita boleh buka. Okay, sekarang kita buka bahagian bawah ni pula. Nampak ni konektor ni daripada LCD buka. Okay, yang ni pun daripada LCD juga, kita buka. So sekarang kita dapatkan LCD baru, kita test dahulu kita test dahulu sama ada okey ke tak LCD yang baru tu, untuk confirmkan lagi tentang adakah betul LCD ni rosak. So kita kena test lah dengan LCD yang baru. Bila LCD yang baru tu dia boleh memberi paparan, confirm lah LCD ni rosak. So ada yang bertanya adakah tukar LCD boleh menyebabkan hilang memori? Maksudnya apa data-data ataupun dokumen yang tersimpan dalam smartphone ni akan hilang? Oh tidak, dia tak ada kaitan pun dengan memori pada smartphone ni. LCD adalah part yang plug and play. Termasuk jugalah kalau macam kita tukar speaker macam ni, buzzer ke apa ke, kamera. Jadi benda-benda dia tak efek dengan memori kita. Ok guys, jom kita try dengan LCD yang baru. Ok guys, ni adalah LCD baru. Jadi kalau berminat untuk membeli, saya ada sediakan link dekat bahagian description.
kita pasang konektor LCD pada smartphone, pasang konektor bateri dan terus on smartphone. Kemudian kita test fungsi touchscreen pada smartphone ni dengan cara kita klik satu ikon, kemudian kita gerakkan ikon tu ke seluruh permukaan LCD. Ok guys, sekarang saya nak tanggal skrin yang rosak ni. So first korang kena panaskan bahagian tepi. Kemudian kita umpil skrin ni. Ok, sini ada lubang korang cucuk supaya skrin dia tertanggal. Kemudian korang just umpil lah menggunakan pisau kecil ni. Kemudian tengok kalau yang OLED ataupun AMOLED, dia ada dua ribbon kat sini. Untuk yang TFT atau Incel, dia ada satu saja. Nampak? Dia ada satu saja. Ada dua. Jadi customer dia tak kisah, janji boleh hidup telefon ni, so dia request untuk pakai yang Incel lah, yang TFT. Dan korang cuci lah bahagian tepi ni, bersihkan daripada sisa-sisa stiker. Ok guys, sekarang saya nak pasang LCD baru ni pada smartphone. Jadi first korang kena buka, ada stiker kat bahagian bawah ni. Alright. Kemudian kita letakkan bahagian tepi ni. Dan kita pasang. Okey, kita biarkan gam ni dia keras. Okey guys, sekarang kita buka getah ni. Okey, try on. So kita test touch screen sekali lagi. Okay, kenapa saya buat testing lagi? Sebab kadang-kadang sebab saya pernah ada pengalaman yang mana bila saya dah pasang LCD, touch screen dia problem. Biasanya disebabkan oleh ribbon pada LCD itulah. Bila kita dah pasang gam, make sure dia fit, ribbon tu macam tersepit, menyebabkan touch screen problem. Okey, LCD okey. So sekarang kita pasang cover ni dengan speaker. Okey, sekarang kita pasang back cover ni. Okey guys, jadi itu saja cara menukar LCD untuk Samsung Note Lite ni. Jadi
segala barang-barang ataupun macam LCD, spare part ataupun tools, saya ada sediakan link dekat bahagian description. Okay guys, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.